Assalamualaikum semua. Alright, jadi baru-baru ini Infinix Malaysia dia dah lancarkan siri telefon yang pertama untuk tahun ni, iaitu Infinix Note 50 series. Dan yang ada dengan aku sekarang ni adalah variant yang paling mahal, iaitu Infinix Note 50 Pro Plus. Okey, jadi harga dia dijual pada harga bermula daripada RM1,599. Tapi untuk harga macam tu, aku rasa banyak yang korang akan dapat daripada telefon ni. Tapi of course, telefon ni tak perfect, ada juga kelemahan dia. Jadi jom tengok apa yang best pasal telefon ni dan adakah korang patut beli. Okay, jadi first kali aku nak cakap pasal design dia dulu, sebab aku suka dekat Note 50 Pro Plus ni, dia punya design kamera bump dia memang nampak lain daripada lain. Korang takkan confuse dengan jenama telefon lain, memang akan tahulah ini Infinix Note. Lepas tu aku rasa dia punya kamera bump ni pun tak adalah tebal sangat. And then kalau korang tengok dengan lebih dekat belakang ni ada macam 4 bulatan hitam. So of course dia ada 3 lens, tapi sebenarnya yang lepeh kat bawah ni, ini bukannya lens kamera, ini sebenarnya ialah sensor kesihatan untuk detect korang punya degupan jantung dan juga tahap oksigen dalam darah. Okay, jadi dengan heartbeat sensor ni buatkan telefon ni memang lain daripada lain lah untuk telefon yang harga serupa. Of course, dia berfungsi dengan baik kalau korang setakat nak baca korang punya heart rate ataupun oksigen dalam darah. Tapi aku rasa ini bukanlah function yang mungkin korang akan guna setiap hari, mungkin kadang-kadang akan guna. Alright, daripada segi warna dan finishing dia, aku rasa macam lebih kurang sama dengan telefon mid-range lain. Dia warna yang kita dapat ni adalah warna ungu, enchanted purple, and then dia ada permukaan matte dekat sini dan cap jari pun tak senang sangat tertinggal. So tak pakai casing pun okey. Kalau korang tak suka warna ni, dia ada dalam warna kelabu titanium grey dan juga ada satu design yang special iaitu racing edition. Yang tu nampak macam lagi bling-bling lah, lagi wow. Okay, satu lagi benda yang aku suka pasal design dia adalah dia ada frame aluminium, so buatkan telefon ni rasa lebih premium dan rasa lebih kukuh lah. Dan warna aluminium frame ni sama macam warna dekat belakang telefon. Dan of course telefon ni dia ada IP rating IP64, so jangan risau kalau terkena simbahan air hujan ataupun debu. Alright, habis cakap pasal design, sekarang nak cakap pasal skrin dia dekat depan pula. Okey, jadi skrin dia pun bagus untuk phone mid-range harga macam ni. Dia ada panel AMOLED berukuran 6.78 inci. Dia punya resolution dia Full HD+, lepas tu dengan refresh rate yang sangat tinggi iaitu 144Hz. Jarang ada untuk phone harga macam ni. And then dia punya sempadan bezel pun sangat nipis. Jadi kalau nak tengok sebarang konten sama ada movie ataupun main game pada skrin ni, aku rasa memang tak ada sebarang komplain lah. Nampak cantik, warna dia nampak terang. Lepas tu dia punya animation pun nampak responsif sebab refresh rate dia sampai 144Hz. Cuma peak brightness dia boleh pergi setakat 1300 nits sahaja. So mungkin kalau korang guna skrin ni dekat bawah cahaya matahari yang terik, mungkin akan struggle sikit nak nampak sebab mungkin korang akan rasa silau. Tapi still boleh guna, cuma mungkin kena dekat sikit lah skrin tu dengan mata korang. Ada waktu korang tengok movie atau main game, dia ada speaker stereo yang dah ditala ataupun tuned oleh JBL. Tapi aku rasa kualiti audio dia macam biasa-biasa je lah, tak banyak beza dengan telefon mid-range yang lain. Alright, seterusnya pasal specs pula, which is antara kekuatan utama pada telefon mid-range ni. Jadi dia gunakan chipset MediaTek Dimensity 8350 Ultimate yang dibina dengan Note proses 4nm. Alright, kalau nak guna untuk sebarang tugas harian, aku rasa telefon ni memang tak ada masalah lah. Semua benda boleh buka dengan sangat lancar. Dan kalau tengok dekat dia punya performance dalam benchmark pun, dia lebih kurang setaraf macam telefon flagship yang dilancar pada 2021-2022. Okay, tapi macam mana pula untuk prestasi waktu main game? Okay, jadi untuk beberapa game macam PUBG Mobile dan juga Mobile Legends, telefon ni boleh mainkan dengan frame rate pada kadar 120 frames per second. So akan rasa sangat laju waktu korang main game, rasa sangat smooth, so rasa lagi best lah waktu main game. Okay, tapi aku cuba main game yang lebih demanding iaitu Genshin Impact. Aku main dengan highest graphic settings dan juga frame rate 60 frames per second. Telefon ni dia tak boleh hasilkan prestasi yang setaraf macam phone flagship sebab dia masih lagi phone mid-range. Sebab dengan highest graphic setting pun waktu main mula-mula tu okey, tapi kalau main 10 minit kemudian akan rasalah dia punya frame drop tu agak ketara. Ya, tapi tak apa, boleh dijangka untuk telefon mid-range macam ni. So kalau korang nak main game yang sangat demanding macam Genshin Impact, aku rasa korang turunkan setting grafik tu dan aku rasa korang akan dapat pengalaman yang lebih lancar dan lebih best. Alright, daripada segi suhu pun, aku main game lama dekat telefon ni setengah jam sampai sejam macam tu. Dia punya suhu aku rasa still maintain. Dia rasa panas kat belakang tu, tapi dia tak adalah lebih daripada 40 degrees Celsius, which is fine. Tapi aku rasa specs yang paling best untuk telefon ni ialah pada charging dia. Okey, jadi bateri dia berkapasiti 5200 mAh, which is aku rasa tak jauh beza sangat dengan telefon mid-range yang lain. Tapi kadar charging dia sangat laju, iaitu 100 watt.
dan juga charger 100 watt tu ada sekali dekat dalam kotak. So lagi laju berbanding telefon flagship yang 3,000-4,000 ringgit macam tu. Dengan charging 100 watt ni nak charge daripada kosong sampai penuh ambil masa sekitar 40 minit sahaja. Tapi satu lagi benda yang sangat rare pada telefon mid-range adalah telefon ni ada wireless charging. Dan bukan setakat wireless charging, dia sangat laju, iaitu wireless charging 50 watt. Which is sangat rare dan untuk phone mid-range, dan baguslah kalau korang tak ada charger, just letak dekat wireless charger dan dah boleh charge. Okey, sekarang aku nak cakap pasal kamera dia pula. Jadi dekat belakang telefon ni ada 3 kamera, iaitu kamera utama 50 megapiksel, kamera ultra wide 8 megapiksel dan juga kamera telefoto 50 megapiksel yang boleh buat zoom optical sampai 3 kali dan zoom digital sampai 100 kali. Manakala dekat depan pula ada kamera selfie dalam lubang punch hole yang ni 32 megapiksel. Okey, jadi aku dah ambil banyak gambar dengan kamera pada telefon ni dan secara overall aku sangat berpuas hatilah. Kalau ambil gambar dalam situasi yang terang, dia akan ambil gambar yang cantik dengan kawalan cahaya yang seimbang, dan juga warna dia aku rasa mungkin agak pekat sikit, tapi I think itu terpulang kepada taste masing-masing lah. Alright, dia punya gambar ultra wide pun nampak cantik, dia punya edges tu still lagi ada details yang jelas. Lepas tu untuk gambar zoom, kalau setakat zoom daripada 1 sampai 3 sampai 6 tu aku rasa gambar dia still okay. In fact sampai 10 kali pun okay. Tapi kalau lebih daripada tu, korang zoom sampai 100 kali pun I think gambar dah start pecah. So I think korang akan jarang lah guna zoom sampai 100 kali itu. Dan satu benda yang aku agak kagum adalah dia ada mode Super Night yang boleh ambil gambar low light yang sangat cantik dengan noise yang rendah. In fact, aku rasa lagi cantik berbanding telefon mid-range lain yang dijual pada harga serupa. Right, untuk gambar selfie aku rasa tak ada yang special. I think boleh diterimalah untuk sebuah kamera mid-range macam ni. Untuk record video pula, dia boleh record video sampai 4K pada kadar 60 frames per second dan kualiti video dia pun nampak cantik juga. Dan yang buat aku lagi suka kamera video telefon ni ialah dia punya stabilization berfungsi dengan sangat baik walaupun korang record video waktu berjalan. Alright, jadi sampai tu je video aku untuk Infinix Note 50 Pro Plus ni. Jadi untuk harga 1599 untuk RAM 12GB dan juga storage 256GB, aku rasa ini adalah telefon yang sangat berbaloi untuk harga tersebut, especially kalau korang jenis yang suka main game, game smooth 120fps dan juga korang suka charging yang sangat laju sampai 100 watt. Mungkin kalau korang inginkan telefon mid-range yang lebih fokuskan pada fotografi, aku rasa korang boleh tengok dekat telefon mid-range jenama lain lah. Contohnya macam Honor 200 Lite ataupun siri Vivo V50. Alright, jadi bagi tahu dalam komen kalau korang berminat dengan telefon ni ataupun sebarang pendapat korang, dan ikuti kami dekat semua media sosial. Terima kasih kerana menonton. Kekal sihat, kekal selamat dan jumpa lagi.